Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Perluasan kuasa ini berlaku kerana terdapat beberapa faktor penting yang menyumbang kepada kekuatan sesebuah kerajaan. Mari kita bincangkan satu persatu. Sebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Dengan adanya pasukan tentera yang kuat dan mantap, kerajaan dapat mempertahankan negara daripada serangan musuh. Tanpa kekuatan ketenteraan, sesebuah kerajaan akan mudah diceroboh. Faktor kedua ialah dasar pemerintahan. Pemerintahan yang diketuai oleh seorang raja akan menentukan hala tuju dan dasar peluasan kuasa. Jika raja bijak mentadbir, kerajaan mampu meluaskan wilayah serta mengekalkan kestabilannya. Seterusnya ialah sumber manusia. Apabila kerajaan mempunyai rakyat yang ramai dan terlatih, pentadbiran negara dapat berjalan dengan baik dan berkesan. Sumber manusia inilah yang menyokong pertanian, perdagangan dan ketenteraan kerajaan. Faktor keempat ialah diplomasi keagamaan. Melalui aspek keagamaan dan kemanusiaan, sesebuah kerajaan dapat memperluas kuasa dan pengaruhnya. Melalui diplomasi, hubungan dengan kerajaan lain dapat dieratkan. Agama menjadi medium penyatuan, manakala nilai kemanusiaan membantu menyebarkan pengaruh kerajaan ke kawasan lain. Akhir sekali, faktor keuangan. Perbendaharaan kerajaan yang kukuh memberi sumber pembiayaan yang mencukupi. Dengan keuangan yang stabil, kerajaan boleh membiayai pasukan tentera, pentadbiran serta projek pembangunan. Hal ini akan mengukuhkan lagi kuasa kerajaan. Kesimpulannya, murid-murid, faktor-faktor utama yang menyumbang kepada perluasan kuasa tamadun India ialah kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi keagamaan dan keuangan. Semua faktor ini saling melengkapi untuk menjadikan sesebuah kerajaan kuat dan berpengaruh. Sekian, terima kasih.